Dua cara bagaimana anda boleh kekal konsisten dalam simpanan emas. Yang pertama, letakkan matlamat simpanan yang spesifik. Apa yang anda mahu capai, bila anda mahu capai, berapa anda mahu capai dan berapa anda perlu menyimpan setiap bulan untuk capai matlamat anda. Cara yang kedua adalah lihat potensi harga emas pada 2 tahun hadapan atau 5 tahun hadapan, bukannya potensi emas dalam bulan ini atau tahun ini. Jadi, letakkan matlamat simpanan yang anda bekukan ke dalam bentuk emas untuk matlamat jangka masa panjang sekurang-kurangnya 2 tahun ke atas. Ini memastikan anda tidak jual emas anda hanya kerana ianya sudah untung. Kerana sejarah harga emas menunjukkan walaupun harga emas ada naik dan turun dalam jangka masa pendek, tetapi harga emas sebenarnya naik secara purata 10% setahun sejak 20 tahun yang lalu. Apabila anda sudah ada matlamat yang jelas, anda akan berusaha sedaya upaya untuk mencapai impian anda. Bagi yang sudah bersedia untuk mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Fabrigold, boleh klik link di bio saya dan tekan daftar percuma. Saya akan bantu sebaiknya.